Ada orang bahagia, dia kata kaya bahagia. Betul ke? Ada orang kata kahwin bahagia. Betul ke? Ada orang kata anak ramai bahagia. Ada orang kata duit banyak bahagia. Ada orang kata suami hari-hari kat rumah bahagia. Macam isteri saya, dia harap saya hari-hari dia kat rumah bahagia. Taklah hari-hari tak ada. Saya doa program malam ni batal, tak batal pula. Contohnya itulah. Booking dah lama, takkanlah batal, dia kata kan. Itulah. Bahagia setiap orang tu berbeza-beza, tetapi akhirnya siapa yang masuk usia 40 tahun ke atas, termasuk saya, bila masuk je 40 tahun ke atas, satu je matlamat dalam hati. 40, 50, 60, 70. Siapa yang dah usia 40, 50, 60, 70 ni, satu je matlamat dalam hati, nak tenang. Itu bahagia. Duit sikit, duit banyak, janji tenang. Rumah besar, rumah kecil, janji tenang. Rumah kita Mekah, Mekah kita, janji tenang. Anak 5, anak seorang, janji tenang. Anak ramai, tenang. Isteri besar, kecil, tenang. Suami tinggi, rendah, besar, lebar, tenang. Kereta kecil, kereta besar, kereta mewah, kereta tempatan, tenang. Motor buruk, tenang. Semua orang nak kerja tenang sebenarnya. Ada orang duit banyak, tapi hatinya, ya Allah, kusut. Mikir macam-macam. Ada orang tengah sibuk lagi nak bentang paper ni, nak bentang paper bisnes, nak expand sampai ke Filipina, sampai ke Europe. Duit dah berjuta dalam bank tu, tak settle lagi hidup dia rasa. Ada orangnya tu. Ada orang tu gaul kepala, pening kepala aku, pening. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta, tak rasa nak bunuh kau ni. Dia kata dalam bank tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Sebab apa? Dah terbiasa dalam akaun dah ada 100 juta. Bila ada 10 juta, dia rasa susah sangat. Nampak? Ada orang naik Azia, dia rasa malu. Saya seronok naik Azia. Tu yang tadi sampai tak ada nyambut tu. Kan? Sebab Azia. Kan? Oh, dia kena sound dekat depan tu. Kena tinggal IC juga. Sebab Azia. Kan? Contoh. Tapi okey je, janji tenang. Betul. Sebenarnya tenang ni letak dekat hati. Bahagia letak dekat hati. Ada orang cakap, wah, anak kau ramai, mesti bahagia hidup kau. Apa dia jawab? Tengok anak memanglah. Dah tak boleh pula tengok anak. Rumah kau besar, cantik macam ni, tak ada pintu gerbang kau. Apa? Gila lah. Tentu bahagia hidup kau. Tengok rumah memanglah. Tak boleh pula tengok rumah. Isteri kau pandai masak, hari-hari bini kau masak, tentu bahagia hidup kau. Tang masak tu je lah. Ada pula tang lain yang tak elok. Mana ada yang sempurna? Tak ada. Tak ada sempurna. Apa yang Nabi ajar? Nabi ajar kalau adalah satu perkara yang tak kamu sukai pada pasangan kamu, pandanglah banyak lagi kebaikan-kebaikan dia.